Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal cincin Kusani tu kan, cincin Kusani tu memang menarik tu dengan rantai tu. Kalau tak silap aku pernah pakai tu. Besi Kusani tu hadiah daripada Pak Tua tu. Untuk hadiah untuk memulakan perkhidmatan ke apa benda tu. Dengan rantai yang ditunjuk tu kan, besi Kusani apa benda tu kan. Evidence kan. Evidence maknanya kawan tu, orang tua tu adalah ketua misi rompakan kedai tu kan. Dekat Maran tu. Bersama dengan dia nama Tuan Syekh tu, Tuan Syekh Guru ke apa benda tu. Dia pakai anak kadapi. Itu jadi macam mana? Kita tak faham juga tu. Dia panggil Tuan Syekh ke macam mana tu kumpulan tu. Besi Kusani tergantai tu benda. Dia ambil dekat leher, maksudnya benda tu dia pukul kepala tu. Dia ambil yang kes cakap tadi pasal berdarah kira tu kan. Dia nak jumpa tu kan. Kalau boleh dapatkan info ni apa benda kejadian tu kan. Kita perlu origin je badan dia. Tak pun anggota dia yang mana yang terlibat. Yang mesti dalam TikTok tak apa ada kan. Ada tak? Kau rasa ada tak dia menjalankan aktiviti rompakan pakai senjata api? Anggota M16 tu. Anggota M16 tu kan. Sama tak? Sama tak? Kalau sama benda tu, kita perlu tindakan segera ya. Polis perlukan tindakan segera kan. Itu je nak cakap hari ni pagi kat sesi Kusani dengan rantai tu kan, dekat leher tu kan. Dia kata budak ni gini-gini, budak ni guru polis, kita ni pegawai polis. Apa benda kita ni, dia bawa dari kereta polis, dia pakai kereta polis tu kan, 69 tu kan. Kalau tak silap saya, kawan-kawan dekat luar sana, netizen ni kena dapatkan pasal WBX tu, Troopers. Itu Troopers ni, betul tak? Kalau betul, tolong update dekat mana-mana medsos kan. Nampak macam menarik pasal Kusani, besi Kusani kan. Tengku Sani ke, Tengku Sani, Tengku Abdullah Sani ke macam mana ke kan. Kita pun tak faham juga apa cuba dia nak sampaikan. Kalau suara tu, suara yang mengancam ketika saya bermesyuarat dekat Jalan Geni tu, adalah dengan satu tim dekat hotel murah je kan, Jalan Geni tu kat Kuala Lumpur. Pasal hari keluarga hari tu lah, macam-macam lah berkaitan lah kan. Kita minta, kita nak tahu benda tu je kan. Katanya tali yang sama, cincin yang sama je. Okey. Tu je lah. Tolong dapatkan maklumat tentang tu. Yang TikTok, akaun TikTok, cincin dengan rantai tu, yang kulit ni. Kulit tu kawan saya buat, rantai kulit tu. Ada kat situ kalau tak silap saya, ada tu apa benda, vest yang besi je, loket. Ada Hilmi Islam dengan ada nombor badan dia dekat situ. Belakang tu polis Diraja Malaysia. Yang gambar polis Diraja Malaysia tu saya laser kan. Minta orang buat laser. Yang tu dapat ketika tamat kursus asas basic tu. Loket tu kena bayar tak silap saya RM21. Kalau kawan-kawan yang dalam kursus dengan saya gitu, boleh ada lagi tak benda tu? Kalau tak silap, sebelum saya ni nama perempuan.
Perempuan, nama perempuan. Perempuan bin Muhammad Yusof nama ayah dia. Nama dalam senarai tu lah, kan? Senarai panjang tu, senarai kelompok kumpulan tu kan, ramai-ramai yang latihan tu kan. Selepas dapat terima loket tu, baru dia pecahkan kepada laki dengan perempuan, laki-laki, perempuan-perempuan. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau ada kawan-kawan dekat luar sana yang tahu benda ni, tolong share. Saya nak tahu juga pasal lelaki tu ni. Lelaki apa benda, video tu kan. Hari tu dia buat ada satu statement dia. Kejadian kena rompok dekat ni. Benda dekat negeri Perlis, Indra Kayangan. Perlis Indra Kayangan. Pasal dengan lelaki tadi lah, suara yang sama je. Okey. Jabatan Netizen Negara, Jabatan Netizen Malaysia, Jabatan Netizen atas angin ke, di sebalik awan ke, boleh bantu ni dapat maklumat tu pakcik ni dengan kumpulan-kumpulan dia. Menarik tu, serius menarik. Okey, kita jumpa lagi InsyaAllah next video.